Okay, dalam video ni kita nak tengok contoh soalan yang selalu ditanya dalam exam. Okay, kalau dia tanya pasal daya memusat. Okay, jadi dekat sini kita ada penukul besi, atlet lah, atlet yang sedang memusingkan penukul besi. So kita tahu benda ni akan bergerak dekat dalam bulatan dan kita tahu dah, okay, biasanya kalau ada bulatan tu mesti ada kaitan dengan daya memusat. Okay, kalau tak percaya tengok soalan pertama dah tanya apa itu daya memusat. Okey, jadi untuk daya memusat keyword ataupun key term yang korang kena cakap adalah pertama, pergerakan objek tu. Dia bergerak dalam satu bulatan. The object is moving in a circle. Yang kedua, arah daya memusat tu ke mana? Dua point tu kena ada dekat dalam definisi. Jadi, ini adalah definisi dia. So, daya yang bertindak ke arah jasad, okey, ke atas jasad yang bergerak dalam bulatan. Okey, dan bertindak ke arah pusat bulatan. Okay, the force is acting on the object in a circular motion that acts in the direction towards the center of the circle. Okay, daripada soalan tu, tengok soalan B. Dia kata lukis anak panah untuk tunjuk arah daya memusat. Okay, to show the direction of centripetal force. Jadi, mana arah dia? So, arah dia adalah towards the center lah. Sebab benda ni bergerak dalam bulatan, kan? Jadi, ini towards the center of the circle. Ini adalah arah daya dia. Dan dalam exam biasa dia tanyalah, okay, labelkan F macam tu. Okey, so seterusnya dia minta kita hitung magnitude centripetal force ataupun daya memusat. Jadi formula daya memusat adalah F equals to mv square over R dan kita memang dah adalah maklumat ni dekat sini. Okey, jadi F adalah M kita adalah 6 kali dengan V. So V kita adalah 25 kuasa 2 bahagi dengan R 0.7. Jadi tekanlah kalkulator. So 6 kali dengan 25 kuasa 2 bahagi dengan 0.7, korang akan dapat 5357.143 Newton. Macam itulah cerita dia. Okay, so habis dekat situ. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Perihalkan pergerakan penukul apabila rantai tersebut dilepaskan semasa dipusingkan. Okay, describe the motion of the hammer when the chain is released during the speed. Okay, cerita dia macam ni. Sekarang, dia tengah pegang benda ni. Okay, bila dia tengah pegang benda ni, bila dia pusingkan, objek ni akan bergerak dalam satu bulatan. Okay, so kenapa objek boleh bergerak dalam bulatan? Sebab ada tension dekat tali ni. Sebab ada daya memusat yang tarik dia ke tengah supaya dia tak terlepas. Tapi sekarang dia dah lepaskan. Sekarang dia dah lepaskan. So benda ni pergi mana? Jadi apa yang berlaku adalah, bila objek tu dilepaskan, kan biasa macam contoh kan, objek dilepaskan, dia bukannya berpusing, dia tak akan tiba-tiba bila benda ni terlepas, benda ni still berpusing. Tak. Dia akan terlepas. Tapi terlepas tu ada specific direction. Contoh, kalaulah dia sedang bergerak dalam bulatan sebegini rupa, waktu sampai dekat sini, katakanlah kat sinilah benda ni terlepas, dia akan gerak straight sebab inertia. Okay, sebab Indonesia kata bila dia bergerak, dia akan bergerak dalam satu garis lurus. Okay, garis lurus dengan laju seragam. Kecuali kalau ada daya lain lah. Kalau ada daya, cerita lain. So, bila ada daya, dia bergerak dalam bulatan. So, sekarang daya dah tak ada, dia akan bergerak straight. So, penukul bergerak dalam garis lurus ke arah pergerakannya pada ketika itu. Maksudnya, contoh, katakanlah dia sedang bergerak arah sini. Lepas tu tali tu terputus kat sini ataupun dia terlepas benda tu kat sini, so dia akan gerak arah ni. Kalaulah contoh bendanya terlepas sewaktu dia berada di sini, dia akan bergerak arah sini. Nampak? Dia akan garis lurus pada arah pergerakan pada waktu benda tu dilepaskan. Okey? Dan arah tu akan jadi tangent kepada pergerakan bulat. Tangent kepada bulatan. Betul lah, 90 darjah. Okey, jadi 90 darjah ni lah yang kita belajar pasal linear speed yang kita belajar waktu dekat dalam video pertama untuk daya memusat. Kita ada cakap, okey, daya ke arah tengah, laju linear dia adalah ke arah sini. So, dia akan follow arah laju linear dia. Okey, macam itulah ceritanya berkenaan dengan benda ini. Jadi, habislah contoh soalan untuk daya memusat. Okey, alright, so dalam video seterusnya kita akan tengok pecutan memusat. Okay, untuk video ni dah tamat. Terima kasih semua. Assalamualaikum.